Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Kuratwaini Sima binti Muhammad Sofian dan Puan Zainab binti alias ingin membentangkan inovasi pengajaran dan pembelajaran sejarah yang bertajuk Kamar Kepacrat, singkatan kepada Kena Pandai Cari Rahsia Tersembunyi. Inovasi ini merupakan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan ataupun game-based learning, iaitu escape room, yang dirangka khas untuk meningkatkan minat dan penguasaan fakta sejarah dalam kalangan murid tingkatan 4 bagi topik ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Kaedah tradisional yang berasaskan hafalan dilihat kurang berkesan dan tidak menarik minat murid. Oleh itu, Kamar Kepacrat diperkenalkan sebagai kaedah yang interaktif dan menyeronokkan. Melalui aktiviti berbentuk cabaran dan teka-teki, murid terlibat secara aktif dalam menyelesaikan misi sejarah sambil membina kemahiran abad ke-21 seperti kolaborasi, pemikiran kritis dan komunikasi. Inovasi ini menyokong PDP berpusatkan murid dan direka bentuk berasaskan pendekatan inkuiri serta permainan. Ia membolehkan murid belajar sejarah dengan cara yang lebih bermakna dan menyeronokkan. Antara masalah utama yang dikenal pasti ialah: pertama, murid kurang minat terhadap sejarah. Kedua, sukar memahami kronologi dan fakta. Dan ketiga, kaedah sedia ada terlalu berpusat pada guru. Seterusnya, murid tidak terlibat secara aktif dalam kelas menyebabkan mereka sukar menyusun fakta secara logik. Selain itu, proses pengajaran dan pembelajaran sedia ada kurang menyokong pelbagai gaya pembelajaran murid. Tambahan pula, kelas yang besar dan tempoh pengajaran yang terhad menjadikan kaedah konvensional tidak dapat memenuhi keperluan semua murid. Justifikasi inilah yang membawa kepada pembangunan inovasi Kamar Kepacrat. 3 objektif utama inovasi ini ialah: pertama, meningkatkan penguasaan fakta dan kronologi sejarah melalui kaedah permainan berstruktur. Kedua, meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam PDP sejarah. Dan ketiga, menyediakan pendekatan pembelajaran yang menyeronokkan, berpusatkan murid dan sesuai dengan pelbagai tahap penguasaan. Antara ciri inovasi ini ialah murid dapat menyelesaikan misi sejarah melalui teka-teki, kod, petunjuk dan cabaran masa. Selain itu, aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan. Seterusnya, terdapat 2 fasa iaitu fasa pertama Kamar Kepacrat yang merupakan permainan escape room berfakta sejarah dan fasa kedua ialah Terminal Kepacrat iaitu pembentangan kronologi dan rumusan fakta. Pendekatan ini menjadikan PDP lebih menyeronokkan dan interaktif di mana murid aktif meneroka bahan, menyusun maklumat dan membina pemahaman mereka sendiri. Ia juga memberi peluang kepada murid yang lemah untuk turut terlibat secara kolaboratif. Inovasi ini fleksibel, boleh diubah suai mengikut topik dan sesuai digunakan dalam pelbagai jenis bilik darjah. Pelaksanaan inovasi ini mengambil masa 3 minggu dan melibatkan 21 orang murid. Bahan utama termasuklah kad petunjuk sejarah, kunci, kripteks, fail misi dan carta kronologi. Guru bertindak sebagai fasilitator, manakala murid bergerak secara bebas menyelesaikan cabaran sejarah yang diberikan. Dalam aktiviti ini, murid membaca maklumat sejarah yang ditampal di dinding kelas, menganalisis petunjuk tersembunyi dan menyelesaikan kod rahsia berkaitan peristiwa penting. Aktiviti ini membantu mereka mengingati fakta dengan lebih baik, menyusun peristiwa sejarah secara logik dan membentangkan hasil pembelajaran secara kreatif. Bahan bantu seperti carta kod, video pendek atau fail misi boleh ditambah untuk menjadikan pembelajaran lebih imersif. Bagi memudahkan murid lemah, soalan berstruktur dan petunjuk visual turut disediakan. Aktiviti ini boleh dijalankan semasa waktu PDP atau sebagai pentaksiran berasaskan projek. Antara alat dan bahan yang digunakan termasuklah Canva untuk reka bentuk bahan dan kad, Google Docs atau PowerPoint untuk susun atur misi, QR Code untuk akses petunjuk tambahan atau kandungan digital. Inovasi ini boleh diperkasa dengan versi digital seperti Google Form Escape Room Style atau integrasi augmented reality pada masa akan datang. Saya, Zainab binti alias pula, akan membentangkan mengenai impak kajian, analisis dan nilai tambah inovasi.
pelaksanaan inovasi ini telah menunjukkan impak yang sangat positif. Skor purata penguasaan fakta meningkat daripada 49.14% kepada 72.86%, peningkatan melebihi 23%. Lebih penting, semua 21 murid menunjukkan peningkatan prestasi. Minat terhadap sejarah juga melonjak daripada 70% kepada 90%. Ini menunjukkan bahawa pendekatan yang menyeronokkan dan berpusatkan murid bukan sahaja membantu pencapaian, malah membina sikap positif terhadap subjek. Ujian pra dan pasca serta soal selidik menunjukkan peningkatan dalam pelbagai aspek, iaitu minat belajar sejarah dan keyakinan membentang fakta. Seterusnya, daya ingatan terhadap kronologi meningkat serta kerjasama kumpulan dan pemikiran kritis juga bertambah. 90% murid menyatakan mereka lebih seronok belajar dengan kaedah ini berbanding kaedah biasa. Nilai tambah inovasi ini ialah berasaskan gamifikasi dan inkuiri, menyokong kemahiran 4K, iaitu kolaborasi, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritikal mudah, dilaksanakan semula oleh guru lain dan sangat kos efektif. Sebagai rumusan, Kamar Kepakrat bukan sekadar inovasi yang menarik. Ia telah terbukti berkesan dan berimpak tinggi. Ia bukan sahaja meningkatkan pencapaian murid, tetapi juga menjadikan PDP sejarah lebih menyeronokkan, bermakna dan holistik. Dengan pendekatan yang kreatif, kolaboratif dan berpotensi digital, inovasi ini boleh dikembangkan di seluruh negara. Sekian pembentangan kami. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda.